Subhanallah. Tuan-tuan nampak macam ada masalah je tu. Ada masalah ke? Ada masalah. Biasa tuan dan puan, dunia ni adalah tempat di mana ujian berlangsung. Jadi bila sebut ujian, nah ambil ni. Nampak? Jelas? Okey. Situ kita nampak apa tuan-tuan dan puan? Allah memberi ujian. Jadi bila Allah timpakan ujian, tandanya apa? Allah benci kita ke? Allah marah kita ke? Tidak. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada tuan-tuan, Allah sayang pada saya, Allah sayang pada kita semua. Bila kita timpa ujian, tandanya Allah sayang. Yang kedua, Allah tambahkan iman kita. Tuan-tuan, nak masuk syurga kena ada iman. Tuan-tuan, kita nak bimbing orang kena ada iman. Tuan-tuan, kita nak masuk ke tempat yang berbahaya, kena ada iman, tuan-tuan dan puan. Apa fungsi iman ni? Bila kita melakukan satu kejahatan, kita rasa takut, kita rasa gemetar, kita rasa ragu-ragu, was-was dan sebagainya. Boleh yang menghalangkan kita melakukan kejahatan. Itulah fungsi keimanan. Jelas tuan-tuan dan puan. Dan yang ketiga adalah Allah nak bagi hasanah. Ma makna hasanah? Hasanah bermaksud adalah kebaikan. Itu yang best tuan-tuan dan puan. Bila Allah bagi kebaikan kepada kita, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oi, seronok tuan dan puan. Boleh jadi Allah bagi hari tu, boleh jadi Allah bagi esok, boleh jadi Allah bagi bila-bila masa saja. Bila Allah bagi kebaikan kepada kamu, setiap benda apa yang perjalanan dalam hidup kamu, kamu akan rasa dilindungi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Banyak benda-benda baik datang kepada kamu. Best tuan-tuan dan puan. Dan yang seterusnya adalah setiap ujian yang kita lalui, setiap ujian yang Allah beri kepada hamba-Nya adalah kafarah tuan-tuan dan puan bagi dosa kita yang dahulu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dulu kita pernah buat benda mungkar, dulu kita pernah buat benda tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tuan-tuan dan puan. Jadi kita sekarang ni dah berubah, kita kena ujian tuan-tuan dan puan. Ingatlah, mungkin sebelum ni kita pernah lupa, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum ni aku pernah buat benda jahat juga. Jadi inilah balasan bagi aku. Sebab apa? Kalau Allah bagi dekat dunia, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Ke tuan-tuan nak Allah bagi ke akhirat? Akhirat lagi pedih tuan-tuan dan puan, sakit menderita kita. Yang terakhir, walaupun doa sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan, tapi Allah masih belum lagi tunaikan doa tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan ada di dalam majlis ilmu, tuan-tuan ada di dalam rumah Allah, tuan-tuan ada di dalam segala ibadah-ibadah, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan masih bersedekah, tuan-tuan masih membantu orang, tuan-tuan masih melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan, Allah dia tak bagi ikut kehendak kita, tapi Allah bagi ikut kemampuan kita. Mungkin kalau Allah bagi apa yang kamu minta ni, boleh menjadikan kamu tu akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kamu duduk dalam majlis ilmu, kamu hilang daripada dalam majlis ilmu. Itulah maksud dia tuan-tuan dan dirahmati Allah. Allah bagi yang terbaik untuk kita. Faham tu? Dan yang seterusnya tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita sentiasalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan. Sangka baik pada Allah dan Allah akan melakukan kebaikan kepada kita, tuan-tuan dan puan, memberi hasanah kepada kita. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat, tuan-tuan dan puan, sebelum 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah kata apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zanna. Maksud dia apa? Ni, ketahuilah bahawa seseorang dari kamu tidak akan menemui maut melainkan dia telah sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rawahul Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, diambil daripada kitab Imam Muslim 2877. Manfaatkanlah apa yang saya sampaikan ni. Semoga kita boleh menjadi satu ibadah bagi kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang paling penting sekali adalah kekuatan bagi kita melalui hari demi hari, tuan-tuan dan puan. Maut akan sampai juga, tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.